Gula versus pemanis gantian. Hai guys! Apa itu pemanis gantian? Pemanis gantian diklasifikasikan dalam dua kumpulan, iaitu yang berkalori, kalorik dan tanpa kalori, non-kalorik. Dalam kedua-dua kumpulan ini, ia seterusnya dipecahkan kepada pemanis asli dan pemanis tiruan. Mari kita zoom kepada yang tanpa kalori. Sebab ia tidak akan memberi kesan kepada aras gula darah dan juga pengambilan kalori sehari berbanding gula biasa. Apa contoh pemanis tanpa kalori? Contoh pemanis tanpa kalori jenis asli adalah seperti buah mong dan daun stevia. Manakala, contoh pemanis tanpa kalori jenis tiruan adalah seperti aspartam, sakarin, sukralos dan banyak lagi. Apakah kesan pemanis gantian tanpa kalori berbanding gula biasa? Gula terdiri dari dua jenis, iaitu gula semula jadi seperti dalam buah dan susu atau gula tambahan yang ditambah dalam makanan atau minuman. Kita tidak perlukan gula tambahan seperti gula putih kerana ia boleh diperolehi daripada makanan yang mengandungi karbohidrat. Pengambilan gula tambahan akan menaikkan gula darah secara mendadak dan menambah kalori makanan menyebabkan kenaikan berat badan. Pemanis gantian tanpa kalori adalah sifar kalori dan tidak akan memberi kesan kepada gula dalam darah dan pengambilan kalori seharian kita. Namun, pengambilan adalah perlu mengikut saranan yang ditetapkan. Semak dengan dietitian atau doktor anda jenis dan jumlah yang dibenarkan. Adakah pemanis gantian ini selamat dimakan? Secara umum, agensi makanan dan ubat mengesahkan ianya selamat jika diambil dalam kuantiti yang dibenarkan. Jadi, ringkasnya, yang terbaik adalah kurangkan atau lebih bagus elakkan gula tambahan dalam makanan dan minuman. Jika tidak mampu, boleh gunakan pemanis gantian. Dapatkan nasihat doktor dan dietitian tentang jumlah dan jenis yang sesuai. Selamat mencuba!